Video ini dihasilkan untuk kursus SMU 1302 bagi subjek falsafah dan isu semasa dengan tajuk yang sangat menarik iaitu identiti digital, adakah diri kita di alam maya lebih nyata daripada diri fizikal? Untuk memahami bagaimana identiti digital itu sebenarnya terbentuk, kami telah menjalankan satu kaji selidik menggunakan Google Form. Tujuannya ialah untuk mengumpul data berkaitan tekanan sosial, keaslian identiti maya serta kesedaran diri digital dalam kalangan responden. Melalui data ini, kami cuba untuk melihat sejauh mana pengaruh media sosial terhadap cara seseorang menampilkan dirinya di alam maya. Berdasarkan dapatan kajian, wujud konflik antara diri fizikal dan juga diri digital. Ada responden yang merasakan bahawa identiti digital kadang-kadang lebih dominan berbanding diri sebenar. Ini menyokong kajian literatur yang menyatakan bahawa identiti digital boleh mengatasi keaslian fizikal, terutamanya apabila seseorang itu mula mengejar imej yang sempurna di media sosial. Hari ini, Beatrice yang merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan Polimer turut padang untuk membuat orang awam dan mendengar sendiri pendapat mereka mengenai isu ini. Jadi, jom sama-sama kita selami topik identiti digital dan melihat siapa sebenarnya diri kita di alam maya. Bang, nak tanya soal ringkas boleh? Sorry, saya nak naik bas. Oh, okey. Kak, nak tanya soal ringkas boleh? Ya. Akak ada media sosial? Ada? Kalau macam itu, akak pernah tahu apa penampilan diri dalam media sosial? Yeah, of course. Mestilah kita nak tunjuk sisi diri kita yang paling baik. Okey, thank you. Kak. Boleh tak nak tanya satu soalan ringkas? Boleh. Akak ada media sosial? Ada. Kalau macam tu, akak pernah tak ubah penampilan diri dalam sosial media? Of course ada. Bagi saya, kita mesti nak semua yang ada kita cool kan. So, biasa saja. Okey, thank you. Bang, nak tanya soal ringkas boleh? Abang ada media sosial? Ada? Kalau macam tu dalam media sosial abang kan, pernah tak ubah penampilan diri? Tak pernah setakat ni. Saya rasa diri saya dah okey saya dengan diri saya sendiri. Okay, thank you. Masih free ni. Hai. Cantiknya. Thank you. Gimana ni promote saya? Tak ada benda pun nak promote. Lipstick apa pakai? Lipstick kita pakai Anas. Kod G20. Cantiklah colour tu. Kan? Cantik kan? Jom beli promo ni. Boleh beli. Boleh search Anas. You are so good. Thank you. Buruknya, tak apalah, biasa. Awak kota ciptaan Tuhan ke? Nyakau dari sini. Ayang ni, makeup tebal-tebal nak pergi mana? Tak apalah, saya makeup tebal apa tak pakai dia abang. Susah ke? Kau reject dia ke apa? Tak tahulah, saya pun tak kenal dia. Buruknya. Biasalah kat dia. Apa ada kau? Iman. Ya. Abaikan saja. Ya, betul? Abaikan je orang negatif macam ni. Iman stay positif, okay? Bye. Thank you. Okay, bye-bye guys. And then Betul lah orang macam ni.
Dia ingat dia bagus sangat ke? Benci. Dia ingat dia handsome ke? Aku tak apa je. Tengok sikit DP je. Pakai perfect kau. Apa semua banyak kau pelan macam tu. The next day. Macam dia pun lepas hari kan? Man. Korang ada apa? Iman yang influencer tu Oh, tapi asal buat TikTok lah. Oh, biasa tengok. Ya, Awak tengok tak? belanja. Banyak lah pasal makeup kan? Dia selalu cakap iPhone ke? Selalu dulu. Wow. Selalunya dapat mana barang-barang? Soalnya kalau barang-barang tu selalu mostly paid review. Selalu berapa dapat? Dalam dunia yang sebenar, Aizam ialah seorang pelajar dan juga rakan yang sangat baik. Dia rajin membantu orang sekeliling, disenangi rakan-rakan dan sentiasa berusaha melakukan yang terbaik. Namun, ketika mereka sedang duduk di meja makan, Iman terdengar bunyi notifikasi dari telefon Aizam dan nama pengguna yang muncul itu seperti pernah dia kenali. Melalui hasil kajian juga, ia menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa identiti digital perlu selaras dengan moral dan nilai sosial. Ini menunjukkan bahawa walaupun alam maya memberi kebebasan, rasa tanggungjawab sosial itu masih wujud, terutamanya dalam kalangan mahasiswa. Media sosial kini menjadi cerminan diri dan pada yang sama, ia juga menjadi penentu bagaimana seseorang itu ingin dilihat oleh masyarakat. Akhir sekali dapatan kami, identiti digital bukan sekadar profil atau gambar yang kita muat naik. Ia sebenarnya gambaran bagaimana kita mahu dilihat dan kadang-kala ia membentuk siapa kita sebenarnya. Jadi, persoalan utamanya ialah adakah kita yang mengawal identiti maya atau identiti maya itu sendiri yang mengawal diri kita? Sekian daripada kami dan terima kasih. Jadilah diri yang sebenar. Di mana sahaja anda berada.